Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 untuk semua cerita panas Liga Malaysia. Jadual perlawanan, Minggu 14 Liga Super Malaysia 2025-2026, dijangka penuh drama, gol dan emosi. Dalam video ini, kami kongsikan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Sebelum kita mula, tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Berikut hasil keputusan Liga Super Minggu 14, Jumaat 2 Januari 2026. Keputusan masa penuh antara Kelantan The Real Warriors FC lawan Kuching City FC di Stadium Sultan Muhammad ke-4 berakhir 0-1 kemenangan Kuching City FC. Jadual perlawanan, Minggu 14 Liga Super Malaysia 2025-2026. Pada Sabtu 3 Januari 2026, perlawanan antara DPMM FC lawan PDRM FC akan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, sepak mula jam 8 suku malam, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Terengganu FC lawan Pening FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, sepak mula jam 9 malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go dan Suka TV. Kemudian pada Ahad, 4 Januari 2026, KL City FC lawan Immigration FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, sepak mula jam 5 suku petang, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Selangor FC lawan JDT FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, sepak mula jam 8 suku malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go dan Suka TV. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh, serta jadual selanjutnya, Minggu 14 Liga Super Malaysia 2025-2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng!